Hai semua, pernah tak kita terfikir macam mana idea-idea besar, impian untuk mengubah negara, contohnya, boleh bertukar jadi satu rancangan yang betul-betul menjadi? Hari ini, kita akan kupas rahasianya dengan fahamkan beza dua perkataan penting yang orang selalu keliru, matlamat dan juga objektif. Kita selalu nampak kan ada rancangan-rancangan hebat. Tapi kenapa ada yang berjaya dan ada yang sekadar tinggal atas kertas je? Selalunya, jawapan dia terletak pada beza antara ada impian yang besar dengan membina satu rancangan yang betul-betul jitu. Jadi apa sebenarnya beza antara dua ni? Jom kita bongkar. Okey, jom kita mulakan dengan yang pertama, matlamat. Cuba bayangkan matlamat ni macam destinasi akhir dalam peta kita. Dia adalah wawasan yang besar yang bagi kita hala tuju, gambaran besarnya. Senang cerita, matlamat ni menjawab soalan apa yang kita nak capai. Ia adalah satu sasaran yang umum dan luas. Contohnya, bila kerajaan kata matlamat mereka adalah untuk mengurangkan kemiskinan. Itu satu matlamat. Ia besar, ia penting dan ia bagi tahu kita ke mana kita nak tuju. Tapi, ia belum cerita lagi macam mana nak sampai ke sana. Okey, kalau tadi matlamat tu kita ibaratkan macam puncak gunung yang kita nak tawan, maka objektif pula, objektif ni lah peta dan laluan yang kita akan bina satu persatu, langkah demi langkah untuk betul-betul sampai ke puncak tu. Jadi objektif inilah yang menjawab soalan bagaimana, macam mana kita nak capai matlamat tadi. Objektif adalah tindakan yang spesifik, sangat terperinci dan yang paling mustahak sekali, ia boleh diukur. Kalau matlamat tu destinasi, objektif ialah itinerary perjalanan kita. Berapa jauh nak jalan setiap hari, dekat mana nak berhenti rehat dan macam mana kita nak pastikan kita tak sesat. Baik, sekarang kita masuk bahagian yang paling menarik. Sebenarnya ada 5 perbezaan utama yang memisahkan antara visi yang besar dengan tindakan yang sebenar. Bila kita faham perbezaan ni, barulah kita boleh nilai apa-apa rancangan atau dasar dengan lebih baik. Mari kita lihat perbezaan yang pertama, tahap kejelasan atau spesifikasinya. Matlamat sifat dia umum, contoh mengurangkan kemiskinan. Bunyi memang sedap, satu niat yang mulia, tapi ia agak kabur. Sebaliknya, objektif pula sangat spesifik. Ia akan tukarkan matlamat tadi jadi sesuatu yang lebih konkret. Contohnya, mengurangkan kadar kemiskinan sebanyak 10%. Nampak tak beza dia? Jauh lebih jelas. Okey, perbezaan yang kedua pula, ia berkaitan dengan bahasa atau istilah yang diguna pakai. Matlamat ni sering guna istilah yang luas, yang susah sikit nak kita tafsirkan. Contohnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apa sebenarnya maksud sejahtera tu? Sejahtera bagi saya mungkin tak sama dengan sejahtera bagi anda kan? Tapi objektif pula akan guna istilah yang tepat dan tak boleh disalah tafsir. Macam meningkatkan pendapatan isi rumah sebanyak RM500. Yang ni baru jelas, betul tak? Seterusnya, perbezaan nombor 3, iaitu dari segi masa, tempoh masa. Matlamat selalunya adalah untuk jangka masa panjang, kadang-kadang tak ada tarikh luput pun, contohnya memajukan ekonomi negara. Sampai bila? Tapi objektif, ia wajib ada tempoh masa yang jelas. Mesti ada deadline, contohnya mencapai pertumbuhan ekonomi sebanyak 5% dalam tempoh 5 tahun. Bila ada tempoh masa, barulah ada tekanan untuk kita bertindak. Sekarang, kita dah sampai kepada perbezaan yang boleh dikatakan paling penting sekali, pengukuran. Dekat sinilah letaknya kekuatan sebenar satu-satu rancangan. Matlamat macam meningkatkan kualiti hidup tu sangat subjektif. Macam mana kita nak ukur? Susah kan? Kita tak tahu sama ada kita dah berjaya atau belum. Sebaliknya, objektif mesti boleh diukur. Mesti ada nombor, mesti ada data. Cuba kita tengok carta ni. Ini contoh terbaik objektif yang boleh diukur. Matlamat dia mungkin umum seperti meningkatkan peluang pekerjaan. Tapi objektifnya, tengok tu, sangat jelas. Mengurangkan kadar pengangguran kepada 3%. Kita boleh nampak kadar sekarang dekat mana dan kita tahu sasaran kita dekat mana. Senang nak pantau. Kejayaan atau kegagalan boleh dinilai pakai data, bukan agak-agak. Dan perbezaan yang kelima, yang terakhir, adalah tentang siapa sasaran kita. Matlamat biasanya sasarannya umum untuk semua orang. Contoh, membantu rakyat. Tapi rakyat tu siapa? Semua orang ke? Objektif pula jauh lebih fokus. Ia kenal pasti kumpulan sasaran yang spesifik. Contohnya, membantu 5,000 isi rumah dalam kumpulan B40. Ini membolehkan bantuan dan sumber disalurkan dengan lebih efektif dan tak membazir. Okey, teori dah faham. Sekarang jom kita tengok macam mana konsep ni berfungsi dalam dunia sebenar. Kita ambil satu contoh sejarah yang sangat penting di Malaysia, Dasar Ekonomi Baru atau DEB. Matlamat DEB ni memang sangat besar dan mulia. Nak basmi kemiskinan dan susun semula masyarakat untuk kurangkan jurang ekonomi. Inilah wawasannya.
Tapi, untuk jadikan wawasan ni realiti, kerajaan tak berhenti di situ. Mereka tetapkan objektif yang sangat spesifik dan boleh diukur. Contohnya, mereka sasar nak kurangkan kadar kemiskinan daripada 49% pada tahun 1970 kepada hanya 16% menjelang 1960. Satu lagi objektif utama, mereka nak tingkatkan pemilikan ekwiti Bumiputera daripada hanya sekitar 2.4% kepada sekurang-kurangnya 30% dalam tempoh yang sama. Nampak tak? Wawasan yang besar tadi kini diterjemahkan kepada sasaran bernumbur yang jelas. Jadi, untuk kita simpulkan, mari kita tengok sekali lagi perbandingan utama ni. Sebelah sini kita ada matlamat, ia umum, jangka panjang, susah nak ukur dan sasarannya luas. Sebelah sana pula kita ada objektif, ia spesifik, ada tempoh masa yang jelas, boleh diukur dan sasarannya khusus. Ringkasnya macam inilah. Matlamat bagi kita impian, objektif pula bagi kita plan tindakan untuk capai impian tu. Dan inilah perkara paling penting untuk kita ingat. Impian setinggi langit pun tak akan ke mana tanpa langkah-langkah yang jelas dan boleh diukur. Kejayaan sebenar sesebuah dasar atau rancangan itu terletak pada objektifnya yang jitu. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Lain kali, bila anda dengar tentang satu rancangan baru, tak kiralah dari kerajaan ke, syarikat ke, cuba dengar betul-betul. Adakah mereka sekadar menjual satu matlamat yang indah didengar, ataupun mereka turut bentangkan objektif yang jelas, spesifik dan boleh diukur? Sebab perbezaan itulah yang akan menentukan sama ada ia cuma angan-angan ataupun satu rancangan yang dibina untuk berjaya.